malam kan. Hari ini seperti biasa, tak lain tak bukan ke mana lagi kalau bukan ke camping. Kita pergi camping tempat yang pernah kita pergi sebelum ni. Kita repeat balik. Saya rasa ramai yang dah tengok ataupun ada yang review, tapi tak apa, nanti saya review lagi sekali tempat ni. Ya, kita dah sampai. So inilah tempat dia, Latar Beringin. Tengok bahagian depan tu mengalu-alukan kedatangan para campers. Jadi kita masuk dalam, kita register dulu. Jom kita jalan. Tengok tapak kita kat mana. Si kecil ni. Pergi cari. Mana tapak? Kita tengok dulu tapak dia kat belah atas sana. Okey, dah siap setup. So setupnya lebih kurang macam ni. Setup dia kita macam biasa, simple. Simple je, kita tak ada dekor-dekor dah. Ada yang benda-benda penting. Meja untuk makan, meja untuk masak, barang perkakas dapur, lauk-lauk pauk, barang anak, gudang jancang, tilam angin, barang gadget. Petang nanti baru kita pasang. So tempat dia lebih kurang macam video sebelum ni. Sekejap lagi kita pergi air terjun. Drop from the sky. I can't stop thinking about you and I. The air is crisp and cold. Our story
Kat sini dia ada kolam. Okey lah untuk budak. Layan jugalah kolam pun besar. Okey, kita tengok sedikit sebanyak tapak. Ini P5, tak silap aku. P5 ataupun P6. Jadi tapak di bawah ni sebelum aku adalah tapak 16. Manakala aku punya adalah 15. Ni kemah aku. Ni tapak aku. So kita naik atas, kejap lagi kita nak masak apa semua. Santai, bersih. Alamak, basah pula kat bawah tu. Apa ni? Kita nak masak tengah hari. Nak makan ayam bakar grill. Lauk untuk tengah hari ni, camping kita, nasi putih, salad, sambal belacan, ayam bakar, sosis. Selera. Waktu untuk healing. Kalau kita nak tengok bini aku pun dia last check dia punya handphone. Sekejap lagi kita tengok keadaan sekitar. Okey, aku belanja sikit kawasan. Ni kawasan dia. Jiran aku kat sana sebelah. Dia ada surau. Tapak dia banyak kat lereng. Tapak kat lereng pun pada aku still nice. Tapak rata, cantik, ada privacy. Dia tak macam berkelompok banyak-banyak. Dia setumpuk-setumpuk. Sana. Sana mesti ada privacy lah. Yang kawasan ni toilet dia dekat sana. Tu. Mana kat lereng. Dia atas daripada 4 orang lah. Tapi tapak dia cantik bro. Tapak dia tak serabut lah. Tapak dia memang cantik. Tu pejabat registration. Kat ujung sana kau boleh pergi jalan kaki air terjun. Nampak air terjun? Nampak? Aku malah nak pergi sana. Walaupun dekat, aku zoom lah. Tu air terjun. Air terjun dia syok lah. Memang syok gila. Walaupun air dia cetek, tak para peha, para lutut, tapi air terjun dia memang syok. Ni daripada atas. Dia ada sebelah pulau. Sebelah pulau sebelah sana. Dia ada dekat celah pokok buluh. Tapi pokok buluh ni kemah base M boleh masuk, auto S boleh masuk. Lebih daripada 10 kaki memang tak dapat lah. Memang tak dapat masuk lah. Ada tapak-tapak tertentu saja. Tapi tempat tu memang cara lah. Walaupun kecil, memang cara lah. Jom kita balik ke kemah. Daripada lereng turun bukit. Tak ada tangga. Aduh. Ini jalan menuju ke sana parking. Kemah gua. Tapak masih ada kosong. Okay, lampu kita dah letak. Ini tak nampak kan? Tunggu malam sikit. Depan sana kolam. Dia ala-ala kebun, ala-ala hutan. Semi wild. Kat sini aku suka dia tapak tu
memang ada privacy. Macam kau beli lot tanah yang tak ada rumah sebelah, kalau ada pun ada jarak ah. Tu. Contoh macam ni. Ni tapak aku. Bawah ni tapak orang. Bawah tapak orang. Bawah ujung kat sana tapak. Sebelah tapak. Dia border-border. Tu. Sejuk mata memandang. Kita beroden malam ni. Steamboat, ambil daging. Oden lah, oden. Kalau kita makan oden kat luar, ada juga RM5-60. Kita makan oden sendiri ni buat. RM20 baru. Berapa ringgit? Daging RM11. RM7 lebih. RM11. RM11 ni. Itu berapa je? Satu paket barang-barang dia RM7 lebih, RM8. Oh, kat RM20-30. 3 kali ganda je mak. Tapi of course lah, tak seperti apa, rasa tu mungkin tak sama sebab kita kan promosi. Alah, nak promosi pun terbalik lah. Oden ni kau boleh beli kat kedai Rosham je. Rosham, Giant, mana lagi? Barang-barang ni semua kau boleh dapat kat Rosham. Dapat nama Datuk Rosham. Dia dah ada nama lah. Okay. Apa? Yalah. Aku kena pergi lah sebab dia memudahkan kita ni sebagai rakyat. Tempat dia jual tu tak adalah mahal. Mampulah nak beli barang longgok-longgok. Orang Niaga pun banyak beli kat situ. Jarang lah pergi kat pasar Selayang ke apa. Kat situ harga lebih kurang. Yang tepi ni. Tak panas. Ni dia makanan kita malam ni. Oden dah sikit nasi. Daging bakar, salad, lemak, buah. So kalau nak merasa benda-benda macam gini, jom apa dipanggil, duet dengan saya. Kita pergi camping. Kita duet kita panggil. Kita gather. Oh, bang. Tu letak Maggi. Inilah keadaan kalau dah kenyang. Si kecil ni. Cukup senang. Makan. Tengok kartun dia. Macam orang suak je. Okay, if I keep practicing, I should give it a try, right? Huh?
Suasana malam tenang, damai, orang tak ramai. Ini kemah saya. Dah pasang dia punya tu, elakkan malangkan takut hujan. Jiran sebelah atas, belah sana ada lagi. Sana malam, sana malam. Ni tapak dia juga lah nak sungai. Ambil cuci muka. Ini surau. Terang. Tenang. Di sana ada lagi campsite. Suasana malam. Morning. Dah. Ini sarapan pagi kita pada hari ini adalah roti bakar dengan daging salai dan juga salad. So untuk anda semua, sebelum kita packing kemas-kemas tengah hari, pagi ni kita sarapan dulu, kejap lagi chill relax, dapat mandi sungai, air terjun, dan kita cap wrapping. Apa-apa pun, selamat menjamu selera. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada mereka yang menonton video saya, dan kepada mereka yang belum subscribe, boleh subscribe, dan jangan lupa untuk tekan loceng untuk dapatkan notification video saya yang akan datang.